dia raya. Maka kalau dua-dua keadaan ni berlaku, dia kena raya bersama dengan negara yang dia pergi itu. Tak ada masalah sama ada dia dah puasa 28 hari ataupun dia dah puasa 29 hari. Cumanya, kalau dia berpuasa 28 hari, esoknya raya, dia kena raya secara wajib bersama dengan orang negara tu, wa qada yauman. Dia hendaklah berpuasa, dia hendaklah mengqadakkan puasanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar semua? Di akhir-akhir Ramadan ini beberapa sahabat bertanya saya berkenaan dengan isu yang sebenarnya adalah berulang-ulang pertanyaan mereka. Maka di kesempatan ini saya ingin membuat satu video penjelasan kepada kita semua agar ia menjadi satu panduan yang boleh untuk dipegang dan difahami berkenaan dengan isu perbezaan tarikh Ramadan. Permulaan tarikh Ramadan itu berbeza mengikut negara, yang mana ia mungkin akan melibatkan seseorang yang bermula Ramadan dia di negara lain dan berakhir Ramadan dia di negara lain. Sedangkan kedua-dua negara itu mempunyai perbezaan tarikh Ramadan ataupun tarikh permulaan Ramadan. Umpamanya, pada Ramadan baru-baru ini, kita semua tahu bahawasanya hilal Ramadan di Malaysia ini tidak kelihatan. Maksudnya, kita menggenapkan Syaban 30 hari. Berbeza daripada Arab Saudi yang mana mereka berpuasa sehari lebih awal daripada kita. Katalah satu orang, dia ketika mana satu Ramadan dia berada di Arab Saudi, dia berada di Mekah, dia berada di Madinah, mungkin sedang buat umrah umpamanya. Tetapi apabila di pertengahan Ramadan ataupun di akhir Ramadan, beliau kembali ke Malaysia, yang mana Malaysia ini Ramadannya lewat sehari. Katalah apabila sampai di hujung Ramadan nanti, sekali lagi hilal di Malaysia ini tidak kelihatan, yang mana kita terpaksa menggenapkan Syaban, menggenapkan Ramadan selama 30 hari. Ini bermakna beliau sudah puasa awal sehari di Arab Saudi, di Mekah ataupun di Madinah. Ini bermakna kalau beliau berada di Malaysia dan mengikut puasa orang Malaysia, adakah bermakna beliau perlu untuk berpuasa selama 31 hari? Dalam masalah ini, ulama mazhab Syafi'i telah menghuraikan. Kerana kita boleh katakan seluruh dunia sekarang ini memegang kepada matalik negara masing-masing. Maksudnya kalau hilal kelihatan di Arab Saudi, Malaysia tidak menerima pakainya kerana kita mempunyai tempat terbit bulan yang berbeza daripada Arab Saudi. Jadi oleh kerana itu, apa kata ulama mazhab Syafi'i dalam isu ni? Jika kita melihat, saya pergi kepada kitab mazhab Syafi'i, antaranya yang membahaskan isu ini ialah kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Syirbi, yang mana kalau tuan-tuan melihat pada e-book, saya mengguna perisian Maktabah Syamilah, dibahaskan tentang isu ni, iaitu dia kata, wa idza lam nujib ala ahli al-balad al-akhar wa huwa al-ba'id fasafara ilaihi min baladi ru'yah man sama bihi. Dia kata apabila kita tidak mewajibkan ahli negara yang jauh untuk menerima pakai hilal yang kelihatan. Kita berada jauh daripada Saudi, perbezaan 5 ataupun 6 jam. Saudi nampak hilal, kita tak nampak. Jadi kalau Saudi nampak, kita tidak menerima pakai. Dia kata apabila kita tidak mewajibkan ke atas orang negara yang jauh, negara yang lain yang jauh, lalu orang yang berada di negara yang kelihatan hilalnya, dia dah mula puasa di tempat itu, dia dah mula puasa di Arab Saudi, tiba-tiba dia bermusafir ke negeri yang jauh, dia bermusafir ke Malaysia di tengah-tengah Ramadan ataupun di hujung Ramadan, fal asah, maka pandangan yang paling sahih, maksudnya dalam isu ni, dalam mazhab Syafi'i juga ada dua pandangan ataupun lebih, annahu yuwafiquhum wujuban, hendaklah dia yang asalnya berpuasa awal tadi ni, hendaklah dia menjadikan diri dia sama dengan orang yang dia pergi bermusafir itu.
Maksudnya dia kena sama dengan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia menggenapkan Ramadan 30 hari, sedangkan dia dah puasa 30 hari, dia kena ikut rakyat Malaysia, dia kena ikut tempat di mana dia berada di akhir Ramadan, walaupun dia terpaksa berpuasa 31 hari. Maksudnya dia kena menyertai orang yang berada di tempat di mana dia berada, fi saumi akhiran. Maksudnya dia kena ikut berpuasa di akhir bulan. Wa in kana qad atamma 30, walaupun dia telah menyempurnakan puasanya 30 hari. Dia nak tambah lagi sehari. Dia dah puasa 30 hari dah. Dia kena tambah lagi sehari, iaitu 31 hari, li'annahu bilintiqali ila baladihim sara wahidan minhum. Kerana apabila dia berpindah kepada negara mereka, maka dia telah menjadi salah seorang daripada ahli negara berkenaan, maka dia wajib mengikut hukum mereka. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan, pandangan yang kedua tapi kurang kuat sikit, dia kata yuftir. Bila sampai hari yang ke-31 tu, dia boleh untuk berbuka. Kemudian, kalau kita terbalikkan situasi, ya, kalau kita terbalikkan situasi, katalah satu orang tu, dia mula puasa di tempat yang lewat berpuasa berbanding negara yang dia nak pergi. Kemudian di tengah-tengah Ramadan, dia pergi. Ya, dia pergi ke negara yang berpuasa awal. Tengok. Wa man safara minal baladil akhar. Sesiapa yang bermusafir daripada negara lain, yang mana negara itu tidak kelihatan hilal, ke negara yang kelihatan hilal. Mazhab Syafi'i kata apa? Ayyada ma'ahu wujuban. Dia hendaklah menyambut hari raya secara wajib bersama dengan mereka, iaitu bersama dengan negara di mana dia pergi. Sawa'un asama 28, sama ada dia berpuasa 28 hari, katalah negara yang dia pergi itu kelihatan hilal, kan? Jadi dia puasa 28 hari je. Pada hari yang ke-29 tu, tiba-tiba diumumkan negara yang dia pergi itu raya. Dia wajib beraya bersama dengan orang di negara itu, ya. Maka raya dia tu dah jadi pada hari yang ke-29 sepatutnya dia puasa. Tapi dia kena beraya dengan mereka, ya. Ataupun tiba-tiba katalah pada hari raya tu dia dah sampai 29 hari, ada hari ke-30 tu dia raya. Maka kalau dua-dua keadaan ni berlaku, dia kena raya bersama dengan negara yang dia pergi itu. Tak ada masalah sama ada dia dah puasa 28 hari ataupun dia dah puasa 29 hari. Cumanya, kalau dia berpuasa 28 hari, esoknya raya, dia kena raya secara wajib bersama dengan orang negara tu, wa qada yauman. Dia hendaklah berpuasa, dia hendaklah mengqadakkan puasanya sehari. Kalau dia puasa 28 hari, dia kena qadak lepas raya. Dia kena qadak lepas raya sehari, kerana bulan dalam Islam tidak pernah berlaku 28 hari, kerana bulan Islam sekurang-kurangnya 29 hari. Tapi dia kata apa? Dia kata li'anna syahra la yakunu kadzalik. Kerana bulan dalam Islam tidak berlaku 28 hari. Bi khilafi ma idza sama 29. Berbeza kalau dia telah berpuasa 29 hari. Esoknya raya, dia kena raya bersama dengan orang negara tu, la qada alaihi. Maka pada ketika itu tidak ada qada lagi ke atasnya, li'anna syahra yakunu kadzalik. Kerana bulan dalam Islam memang ada 29 hari. Jadi isu ni isu yang sentiasa berulang, terutamanya kalau Arab Saudi umum nampak hilal awal daripada kita, maka inilah penyelesaiannya. Kalau kita pergi ke negara berkenaan, kita follow dia. Kalau kita datang ke negara kita, kita follow negara kita. Kalau kita dah berpuasa 31 hari pun, wajib ikut. Follow saja walaupun dah sampai 31 hari. Kalau kita berpuasa 28 hari esoknya raya, kita kena qada sehari selepas daripada raya. Kalau dah cukup 29 hari, maka tak perlu buat apa-apa lagi. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk semua umat Islam. Kita jumpa lagi insya-Allah.